Bismillahirrahmanirrahim. Pucuk manis permatang budi, pucuk purut digetus rosa. Yang manis bernama budi, yang indah bernama bahasa. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Panel Hakim yang adil lagi menegakkan kebenaran, guru-guru serta rakan-rakan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebagai pembuka bicara, berdirinya saya di atas persada yang indah ini tidak lain dan tidak bukan kerana ingin menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa perpaduan, bahasa ilmu dan juga bahasa komunikasi rakyat Malaysia. Sebelum lancang menuju ke muara, sebelum kita membelah bicara, sebelum isi menyusuri hujah, izinkan saya mendefinisikan frasa yang membina tajuk pidato agar hadirin membuka minda, agar hakim tidak terpinga-pinga dan saya juga petah berkata-kata. Seperti kata orang dulu kala, yang buta tidak teraba-aba, yang pekak tidak tertanya-tanya, yang kecil tidak terambing-ambing, yang pendek tidak terinju-inju. Di Malaysia, bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan dan sekaligus berfungsi sebagai bahasa rasmi negara. Bahasa kebangsaan dapat ditarifkan sebagai bahasa yang diterima dan digunakan oleh penduduk dalam sesebuah negara. Bahasa kebangsaan bagi negara Malaysia adalah bahasa Melayu. Para hakim yang bijaksana lagi arif, wacana saya yang pertama, fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Tuan-tuan dan puan-puan, ingatlah bahasa Melayu mesti perkasa dalam negara Malaysia untuk kepentingan kebangsaan. Semangat perjuangan menuntut kemerdekaan di tanah Melayu tercetus apabila jiwa rakyat telah timbul kesedaran untuk jadi bangsa berdaulat. Salah satu cara menjadi bangsa berdaulat ialah memerintah sendiri negara tanpa dikuasai atau ditunjuk oleh penjajah. Setelah kemerdekaan tercapai, Persekutuan Tanah Melayu memilih bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Fungsi ini telah termaktub dalam bahagian 12A dan pelbagai 152 fasal 1 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang menyebut bahawa bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah ditulis dalam apa-apa tulisan sebagaimana yang diperuntukkan dengan undang-undang oleh Parlimen. Maka terbuktilah bahawa bahasa Melayu merupakan lambang kebebasan dan kedaulatan negara daripada dibelenggu penjajah. Sebagai sebuah negara yang pesat membangun, amat wajar sekali Malaysia mempunyai satu bahasa kebangsaan kerana bahasa kebangsaan ini memberi satu gambaran akan status sesuatu bangsa. Bangsa yang bermaruah mempunyai bahasa kebangsaan sendiri, menggunakan bahasa sendiri dan bangsanya mempunyai identiti kebangsaan sendiri. Oleh itu, untuk kita memupuk sifat sayangkan bahasa kita, pelbagai kempen telah diadakan seperti Cinta Ilah Bahasa Kita, Bahasa Jiwa Bangsa dan sebagainya. Rakyat dari pelbagai kaum akan dapat mengenali dan mendekatkan diri dengan bahasa kebangsaan. Seterusnya, wacana saya yang kedua, fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Selain dipilih sebagai bahasa kebangsaan, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Maksud bahasa rasmi ialah bahasa utama yang digunakan dalam segala urusan pentadbiran dan urusan negara. Contohnya, bahasa Melayu digunakan dalam sistem pendidikan, urusan surat menyurat, mesyuarat dan pentadbiran negara. Cubalah kita renung, bukakan mata, celikkan minda dalam mesyuarat-mesyuarat kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, di persidangan-persidangan, seminar-seminar di Parlimen, bahkan dalam perbicaraan di mahkamah mesti diutamakan penggunaan bahasa Melayu. Penggunaan bahasa selai bahasa Melayu adalah menyalahi artikel 152 Perlembagaan Malaysia. Sesiapa yang membelakangkan penggunaan bahasa Melayu dalam urusan rasmi negara, termasuk pemimpin negara sekalipun, mereka adalah penjenayah negara yang mesti dihukum. Dan hujah itu terbukti lagi jelas dan nyata. Betapa pentingnya bahasa Melayu memainkan peranan dalam urusan pentadbiran negara. Para hadirin yang dihormati sekalian, wacana saya yang terakhir, fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar dalam sistem pendidikan negara. Yang bermaksud sebagai bahasa penghantar pendidikan ialah bahasa yang digunakan sebagai alat perhubungan dalam pengajaran dan pembelajaran.
Bahasa Melayu yang berfungsi sebagai bahasa penghantar dalam pendidikan membuktikan keupayaan bahasa Melayu sebagai alat menyampaikan pelbagai ilmu untuk digunakan bagi memajukan diri, masyarakat dan juga negara. Rakyat Malaysia yang dapat pendidikan rendah, menengah serta universiti dalam bahasa Melayu berjaya meraih anugerah hingga peringkat antarabangsa. Ramai rakyat Malaysia yang bekerja syarikat-syarikat antarabangsa, baik syarikat yang beroperasi dalam negara maupun di luar negara. Bahasa Melayu boleh menjadi bahasa ilmu kerana mempunyai ciri-ciri keintelektualan bahasa. Keintelektualan bahasa bermaksud keupayaan bahasa dalam menyampaikan buah fikiran, hujah, pendapat dengan tepat dan tepat, dilenturkan dengan mudah. Bahasa Melayu juga boleh menjadi bahasa ilmu kerana mempunyai ciri-ciri kesempurnaan bahasa iaitu kestabilan seperti pembentukan istilah atau konsep dan juga peraturan seperti ejaan, sebutan, pemakaian, tata bahasa dan lain-lain lagi. Satu lagi ciri kesempurnaan bahasa ialah kelenturan, di mana bahasa Melayu mudah menyesuaikan diri dengan persekitaran dan perubahan yang berlaku dari semasa ke semasa. Hadirin dan hadirat sekalian, setelah frasa demi frasa tajuk pidato saya dikupas, maka dapatlah saya menutup rumusan bahawa bahasa Melayu memikul tanggungjawab yang sangat besar dalam mengangkat martabat dan bangsa di tanah air tercinta ini. Oleh itu, segala fungsi bahasa Melayu iaitu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa perpaduan, bahasa penghantar, bahasa ilmu dan juga bahasa komunikasi perlu terus didaulatkan agar keperkasaan bahasa Melayu kekal dan dikagumi. Sebelum saya mengundurkan diri, saya menyusun 10 jari memohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, tersalah kata atau tersilap bicara. Saya mengakhiri pidato saya ini dengan serangkap pantun. Alang-alang menyelup perkasam biar sampai ke pangkal lengan. Alang-alang bahasa dijulang biar kekal sepanjang zaman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian daripada saya. Terima kasih.